Nah bahasa kitab, sebelum terpeduk hukum atas sesuatu, bertamaklumi le bendanyan kiban benda. Ada le tamaklumi benda sesuatu benda, baru dihukum hukum. Tira kamari. Bak urung meri tira. Kah? Baru ada pegah kiban tira mesin. Ipetih dia urung pegah tira mesin. Punya tira hendak duri dia pegah mesin petih ni ke. Jangan ke. Tak pegah mesin bak urung hendak duri tira, nemi pendan aku. Tak pegah mameh bak urung hendak duri sekan aku. Hai petih ni aku. Iklik lekai mameh kacau saka, kepunyan njuk kelilung lekai mameh ni aku. Pakai kerana itu ni kiban saka sebenarnya ni aku. Jadi menyonan untuk kena perintah pu hukum kira-kira ji sifat wujud ba Allah Taala wajib periksa le puat wujud. Inilah yang pertama kali puduk hukum batu sesuatu lanjutan daripada mengetahui sesuatu kebenaran kita buat.